Assalamualaikum Ustaz. Apakah perbezaan beriman dengan beriktikad? Terdapat tuduhan iktikad kita iktikad yang salah. Iman dan juga iktikad itu adalah benda yang sama. Sebab apa benda kita percaya dalam hati dipanggil juga iktikad. Iktikad, mana mempercayai sesuatu. Ini aqadah dalam hati kita, kita percaya itu maksud dia sama. Berakidah maksud dia beriman. Tak pernah dibezakan. Iman dan iktikad adalah benda yang sama. Sebab tu bila kita kata iman itu apa, dia kata i'tiqad dia kata iqrar bil lisan, kan, berikrar dengan lidah. Wa i'tiqad bil jinan, beriktikad dengan hati. Wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. I'tiqad dalam hati, lafaz dengan lidah, perbuatan dengan anggota, itu iman. So iman kalau ikut pada asasnya dalam konsep ni, dia bukan hanya kepercayaan hati, dia boleh jadi perbuatan kita sekali. Dia lebih luas lagi lah. Kalimah iman lebih luas berbanding i'tiqad. I'tiqad akan letak dalam hati. Adapun iman boleh jadi apa dalam hati kita, boleh jadi pada lafaz mulut kita, boleh perbuatan kita. Sebab tu Nabi kata apa? Al-imanu, iman itu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Au bid'un wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. A'laha, cabang teratas, qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilallah ni iman yang teratas. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, jauhkan perkara yang menyakiti orang dari tengah jalan. Ini perbuatan. Yang tadi percakapan. Tapi Nabi kata iman tu 70 lebih cabang, 60 lebih cabang. Cabang paling atas, kata-kata la ilaha illallah. Cabang paling rendah, menjauhkan benda menyakiti orang dari tengah jalan. So basically kalau kalimah iman ni dia lebih luas. Cuma kalau kita tumpukan kepada kepercayaan, i'tiqad dan iman itu adalah sama. Baik.